Kena pun. Alright gang, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat datang ke jabatan kedua Pulau Pinang. So bila ayak elok ni macam biasa, bila ayak slow, ayak lembut, kita akan sampai di bawah jabatan kedua Pulau Pinang. Aku dah tak ada tempat lain gang nanti. Bila ayak lembut ni, aku pun dah tak ada trip boating aku nanti. So dekat sini lah aku main menjimatkan sikit lah aku punya wang ringgit untuk turun ke sini. Dan juga walaupun hari ni ayak lembut, tapi angin tak mau bagi kerjasama pada hari ni. So kita tengok lah apa yang kita boleh dapat pada hari ni. Ayak pun tak mau main macam ni. So kita berserah lah apa yang kita boleh dapat. Kita try. And then itulah, kita usahalah sehabis mungkin untuk dapatkan strike pada hari ni. Dan seperti biasa, yang benar baru singgah channel aku, like, share, subscribe, tekan butang loceng kat bawah tu. Dan juga kalau hampa nak mai ke bawah jabatan kedua Pulau Pinang ni, macam biasa hampa boleh check nombor telefon yang tertera di ruangan pin komen kat bawah. Dan juga yang mana nak dapatkan produk yang aku pakai, macam biasa link di ruangan description yang tertera naik di dalam video ni sekali lagi. Dan juga hampa jangan lupa untuk check it out dua jenis rod yang aku akan pakai sekali daripada Queen, iaitu rod Queen Teton dan juga rod Queen Vitamin C. Bila mai bawah jabatan ni wajib dah lah untuk aku jig menggunakan rod Queen Vitamin C. Jadi jom kita pergi mengai dan hopefully hari ni kita gasak lah. Okay, yang ni rod Queen Vitamin C, tapi yang BC type nya. And then lagi satu adalah spinning type. Yang ni Queen Vitamin C, one of the best lah. Aku dah kalau main sini, kalau main jig, confirm lah rod ni aku akan pakai. Dia pada aku dia sensitif. And then memang orang kata apa, lasak. Hampa sendiri boleh tengok yang video yang sebelum ni macam mana aku buat ikan guna rod ni. Dan juga Queen Teton sekali lagi kita akan pakai kalau in case nak main bottom ultralight ke ataupun nak main jig yang kecil. Yang ni kita pakai 20 gram dulu. Jig daripada Amy Syahrul. Angin kuat ni geng, tak boleh buat apa. Bismillah. Ayak tak mau jadi jernih. Ayak tu main keruh lah. Dia ayak keruh ni bukan sebab arus ke apa dah. Hari ni arus lembut. Ayak memang lembut, tapi sebabkan angin. So itulah. Ayak dah memang cantik sangat ni hari ni. Angin kuat habis. Dah ketuk. Makan lah. Ambil ni. Talang apa? Jom. Talang. Talang ke GT. Oh, hilang tu. Sat lah. Ui, talang ikan. Ui, talang ikan. Tadi aku pakai mata halui. Apa kedudukan mata tu dia tak duduk sampai tengah, dia naik atas. Kira rapat dengan apa swivel lah. Takut dia ketuk dah bawah, tak lekat. Talang bawah GT. Alhamdulillah. Hasil yang pertama geng. Hasil yang pertama, alhamdulillah. GT dia kurang dalam setengah kilo saiz. Dua hook kena geng. Jig Amy Syahrul, rod macam besar, Queen Vitamin C. Alhamdulillah. Gulai.
Oi, GT lagi. GT. Halo. Alhamdulillah. 2 ekor ah. Ha. Oh, GT saya ni okey. Ni besar sikit. Oh, ni besar. Ni lebih kurang dalam 700 something ah. Oh, ni okey. Alhamdulillah. Macam biasa geng. Queen vitamin C. Ada kecil ada besar. Lepak ke tau. Oh, kariba. Kariba. Ui, besar. Kariba. Ni tak mau. Ayam jadi tak elok lah geng. Dah pagi sampai petang ni lembut-lembut ayam keledok ni. Ayam jadi ni orang kata apa? Kira dalam ayam ni orang panggil, atas darat ni orang panggil istilah debu lah, debu. Oh, jadi keledok lah. Pagi sampai petang tu ayam tak mau jadi colour jernih ni. Jenuh nak beli ikan hari ni. Amboi. Buntai. Tak boleh. Bye. Cerita dia geng. Aku pun tak tahu macam mana ni. Aku pun tak tahu macam mana nak abang gambar. Tapi tu lah, ikan tak mau buka mulut ni cerita dia. Nanti lah aku boleh abang. Ikan tak mau buka mulut. Aku botol tak sat pun ikan tak jamu. Boleh bayang. Ui. Talang ke apa ni? Ui, tak lekat ni. Ikan apa ni? Lama. Oh, tak lekat ni. Buntai tu bawah. Ui. Ui. Ikan apa ni? Ui. 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 Ada apa rompi ni? Kena pun. Talang lah ni. Oh, nak talang punya. Dia dah ambil geng. Oh, baby talang. Alhamdulillah. Ultralight jigging geng. Kuing Teton 24 pound. Ni dia. Jig 15 gram.
Yeah boy. Woohoo. Okay. Yes. Kena badan mo. Ya, benar-benar. Talang curug geng. Jadi ya. Nak tak sah. Ebek yo. GT yo. Kena lagi. Pokok ni. Kena badan kau, kena badan. Ada lagi. Bukan anjing 10 gram baru senal kat. Tidak punya payah. Mampus. Tak ada ikan besar kan. Ikan kecil lah. Pakai setau ultralight kan. Janji karan lah. Aduh, ikan lain tak mau buka mulut ni. Last cast. Last cast. Tak ada geng, Sadaqallahul Azim. Maka dengan ini tamatlah kita punya ekspedisi mencari ikan di bawah jabatan kedua Pulau Pinang. So hari ni duka cita dimaklumkan, hasil tak banyak lah. Aku minta maaf geng, aku dah cuba yang terbaik. So itulah hasil yang kau tengok tadi pun 2 ekor ala GT, lebih kurang lingkungan 500 gram dah ke atas, bawah sekilo lah. Dan juga 3 ekor talang tu, dan juga sekor lagi buntai. So itulah hampa tekan link di ruangan description kalau hampa nak tengok segala barangan yang aku pakai ni. Dan juga kalau hampa nak main bawah jabatan ni, macam biasa hampa boleh Roger. Nombor telefon yang tertera di ruangan, pin komen dekat bawah. Jadi jangan lupa like, share dan juga subscribe channel aku. Dan juga jangan lupa untuk tekan butang notifikasi untuk hampa tak terlepas lah video yang baru akan keluar. Okey, jadi insyaAllah geng, kita akan jumpa pula video seterusnya akan datang. Assalamualaikum.